Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini aku dengan kawan-kawan Napoleon Riders. Okey, aku mula ride hari ni. Mula-mula sekali aku jumpa Syaz. Okey. Ini Syaz. Untuk pengetahuan korang Syaz ni dia toke smash burger tau. Aku dah pernah try dia punya burger. Sedap gila syuk. Kalau korang nak try, korang datang ke area Kota Warisan, kedai dia ada dekat situ. Okey, program kita orang hari ini, kita orang akan ride secara berkumpulan dengan motor Napoleon Denda 500 dan Napoleon Denda Bob 250 ride ke Genting Highland. Total hari ni akan ride lebih kurang 12 ke 13 orang. Tapi itulah sepatutnya kalau diikutkan perancangan dalam 15 ke 16, tapi ada beberapa sahabat-sahabat tak dapat nak join atas sebab-sebab yang tidak mengizinkan. So antaranya Dino KN daripada Negeri Sembilan. Dino ni daripada Cyberjaya rasanya. Untuk Dino kita doakan semoga segala urusan beliau dipermudahkan dan dikeluarkan daripada kesulitan. Untuk KN, lain kali kunci motor tu pegang elok-elok ya. Dah lah satu kunci motor dah patah. Satu lagi kunci motor boleh pula ada kat komen. Kau ada nak cat motor, tapi itulah tiba-tiba tukang cat tu kena pergi outstation. Pergi outstation ke mana? Gerik ke apa dengar cerita. Tapi itulah, kesian kunci motor dah sampai ke Gerik. Tak apa kan, next time kita akan ride lagi Sabar, jangan jealous. Sian kat awak tak dapat nak join ride hari ni. Okey, sekarang ni kita orang akan mulakan perjalanan. Jangan lupa, siapa-siapa kawan-kawan yang nak ride, kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah permudahkan perjalanan kami sepanjang ride hari ini dan dielakkan daripada sebarang kesulitan. Amin. Okay, now guys, kita enjoy the ride. Masya Allah, hari ini tengok langit tu cantik, indah, tak terlalu panas terik dan dia mendung je, syok je ride. Syukur pada Allah. Harap-harap hari ni tak adalah hujan yang terlalu lebat. Tapi walaupun kalau sekalipun hujan lebat, kita yang rider-rider motor ni semua biasanya jaranglah kita orang akan berhenti. Kecuali hujan tu dia melibatkan ada angin lintang ataupun ribut, lebih baik berhentilah untuk keselamatan. Kalau setakat hujan, gerimis, renyai-renyai yang tak terlalu lebat tu, kita orang redah je. Sebab apa? Satu je yang aku berpesan pada diri aku, hujan tu rahmat daripada Allah. So pasal tu aku redah. Sebab apa? Bayangkan setiap kali kalau ride, berapa ratus ribu titisan hujan yang jatuh ke dekat badan aku. Kau bayangkan banyak rahmat yang aku dapat. Itulah cara aku fikir. So redah je, nikmati hujan, rahmat yang Tuhan kurniakan tu. Nikmatilah selagi kita masih bernyawa. Okay, sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah dah tentukan. Okay, lupalah nak beritahu. So kita akan jumpa sahabat-sahabat rider lain dekat BHP selepas Tol Gombak. Tol Gombak yang nak ke Karak tu kan. Kita akan jumpa mereka di situ. Ada sahabat daripada Johor, ada sahabat daripada Negeri Sembilan, ada sahabat daripada Melaka. So diorang pun bergerak daripada sana, tempat masing-masing awal pagi tadi. Harap-harap diorang selamatlah dalam perjalanan untuk berjumpa dengan kami di tol di BHP selepas Tol Gombak tu. Dalam sepanjang perjalanan ni macam-macam boleh berlaku. Kita doakan yang terbaik untuk diorang. Okay, kita orang berjanji dalam pukul 10 berjumpa di sana. Kita tengok nanti berapa lama kita kena sidai. Tapi no worries gang, sidai tu perkara biasa. Okay, kita jumpa kat sana. Ciao. Okay guys, sekarang ni aku dah masuk highway suka. Aku suka highway ni. Highway ni pada aku lah. Okay, memang lah kalau naik kereta memang dia mahal. Dia ada 3 tol. But untuk siapa yang nak menjimatkan masa untuk elak traffic jam, kalau bawa kereta lah, highway suka ni salah satu daripada alternatif jalan yang pada aku highway suka ni untuk orang yang mengejar masa. Tak nak lalulah highway suka ni. Memanglah mahal sikit, ada 3 tol. But ada orang
masa terlalu bernilai pada dia. Jadi dia tak kisah pun ikut highway suka ni. Tapi untuk rider-rider motor, pada aku highway suka ni memang aku sukalah. Antaranya sebab aku suka, satu, tak banyak kereta, jalan dia cantik, pemandangan dia cantik. Ada satu parts dekat highway suka ni, nanti korang akan nampak lah, kita boleh nampak pemandangan KL. Tapi untuk rider-rider motor, dia nampak lah. Untuk orang yang bawa kereta, dia orang memang payah nak nampak lah. So itulah sebab aku ikut highway suka ni, nak menuju sebagai pilihan jalan untuk aku menuju ke Tol Karak dan jumpa kawan-kawan dekat BHP selepas Tol Karak tu. Actually bukan Tol Karak, Tol Gombak. Maafkan aku. Biasalah time tengah ride bila bercakap ni, otak kita fikir dengan mengemudi jentera sambil bercakap. Tiap lalu-lalu tu, hopefully pada siapa yang tak pernah lalu highway suka ni, rider-rider motor, korang try lah lalu. Tapi ingat, highway ni memang cantik. Highway ni memang kurang sibuk, kurang kereta semua. Jangan beracing di jalan raya. Please, jalan raya bukan untuk tempat kita beracing. Jalan raya disediakan oleh kita punya kerajaan untuk dijadikan sebagai kemudahan untuk kita bergerak. Jadi kita jangan menyulitkan kemudahan yang telah kerajaan kita sediakan. So enjoy, korang kena tengok dia punya view. Memang best lah pada aku. Okay, sekejap kita nak sampai, aku sambung balik Okay guys, kita jumpa lagi. Aku dah nak sampai dah ni, Tol Gombak. Okay gang, here we go. Kita akan jumpa sekejap lagi. Aku nak tengok siapa yang dah sampai dulu. Kalau dah ramai, cantik. Kalau tak ramai lagi, makanya bersidailah aku bersama teman-teman yang dah sampai. Kita akan tunggu. Walau macam mana pun, kita tetap akan tunggu. Sebab inilah dia, jiwa-jiwa mereka yang menunggang motosikal. Kalau lambat, kita tunggu. Kalau ada masalah, kita bantu. Kalau ada apa-apa saja kesulitan semasa kita nak ride ni, kita akan cuba usahakan untuk selesaikan sama-sama. Inilah satu semangat yang ada dalam kalangan penunggang-penunggang motor di Malaysia ni. Itu memang aku respect. Memang aku respect semangat orang kata brotherhood. Itu bab kata orang Jawa, dia cakap brotherhood. Okay, jom kita tengok. Sekejap lagi dah sampai. Aku nak tengok siapa yang ada. Kalau terpaksa tunggu, kita tunggu. Okay, yang penting pelan-pelan kayuh. Safe ride guys, safe ride. Banyak kali lah. Nanti kau tak habis. Nanti kau jumpa siang. Lek apa? Dia orang nak pakai helmet pun dah setengah jam. Lambat. Seminggu aku langgar batas. Langgar seminggu. Saya awal-awal 3 kali patah. Dan dia buat benda tengah-tengah besi. Lebih besi selanggar batas. Seminggu kan Pak, aku langgar batas. Dia lebih besi. Begitu orang langgar. Oh, dulu kan melentar. Aku nak kakak kawan-kawan tak kena. Dan kau kena kereta pun. saya juga. Dan sekali aku sendiri langgar. Tinggi sangat pula. Pakai tinggi. Oh, iyalah. Dia lebih atas Buat lama tak jumpa kau, buat rindu lah. Sibuk je. Dia kena seru baru dia muncul. Kalau tak dia diam. Tengok si dah datang. Tengok si dah datang. Dia tunggu bila Syida ada lah dia.
nampak je. Tak adalah sidai lama sangat nak tunggu diorang ni. Alhamdulillah, segala urusan hari ni mudah semuanya. So, sekarang ni kita orang dah get ready untuk ride naik ke apa nama Genting Sepah, arena kat Genting Sepah tu. Kita akan berjumpa dengan satu lagi tim motor SCC, Selangor Chopper Club ke apa benda. Maafkan aku kalau aku salah sebab aku tak dapat informasi dengan betul. But inilah di ukuah rider motor kangkang orang cakap. Rider motor kangkang punya ukuah. Kita mana-mana pun kita pergi, kita bawa kawan, kita jangan bawa musuh. Sebab at the end of the day, kalau kita susah satu hari nanti kat mana-mana, kita ada hubungan baik dengan mereka daripada negeri-negeri lain ataupun daripada mana tempat, serata tempat yang ada dalam area Semenanjung Malaysia ni. Inilah dia yang patut kita tanam dalam diri semua rider motor, semua yang terlibat dalam sukan pemotoran ni ataupun dalam hobi permotoran. Semuanya pada kita sama je. Sebab kita nak enjoy dengan kita punya hobi ni. So, jadi kita akan jumpa diorang dan kita akan berkenal-kenalan untuk merapatkan kuah. Okey, kita jumpa di Genting Sepah pula lepas ni. Doa jangan lupa. Setiap kali mati enjin, start balik, sarung helmet, kita akan sentiasa mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberkati perjalanan ini dan melindungi kami dari sebarang musibah. Amin. Okay guys, jadi kita jumpa diorang di Genting Sepah. Jari jemari memutar kunci, deruman enjin memecah sunyi. Lafaz bismillah pelindung diri, berkatilah aku dalam perjalanan ini. Seperti burung melayari angkasa, kulihat pemandangan memukau mata. Tubuh membelah angin udara, putaran roda imbangi jiwa. Sandarkan beban di hati, hidup ini tak selalu pasti, namun jalan panjang tetap mengerti. Setiap liku yang aku lalui, bisikan angin memulih hati. Biar semalam membekas perih, hari ini aku belajar pulih. Dan andai hujan turun menimpa, rahmat darinya jadi penawar segala rasa belenggu jiwa.
Alhamdulillah, kita akhirnya selamat sampai di Keding Sempah. So, jom kita berkenalan dengan geng-geng motor SCC. Sekejap, aku nak kena parking motor dulu elok. Kita, walaupun kita bawa motor, kita janganlah halang laluan kenderaan lain. Respect each other, okay? Semua dah selamat parking. So, bila kita dah jumpa dengan geng-geng motor SCC ni, okay, semuanya watai-watai belaka. Respect sama dia orang. Lebih kurang 20 ke 23 biji motor yang akan ride sekali. So, dah sampai sini. Nak kata penat tak penat lah, enjoy. Cumanya lapar, perut tu lapar. So, tengah berbincang. Katanya nak pergi makan dekat rumah makan janda baik. Dia kata kat situ sedap. Jom jalan ke sana pula lepas ni. Okay, sekarang kita orang tengah on the way ke rumah makan janda baik. Baik, betul. Jangan fikir yang bukan-bukan kita orang nak pergi makan saja. So, kalau tengoklah perjalanan ke rumah makan tu, pada aku saujana mata memandang dengan kehijauan. Wah, dengan sejuknya udara, dengan yelah hari ni pun tak panas terik. Seronok betul ride hari ni. Dalam masa yang sama, sengaja menahan diri daripada sarapan pagi tadi semata-mata sebab nak makan tengah hari di rumah makan ni. Ini adalah request daripada Hakim daripada Johor Bahru. Oh, salah, daripada JB. Dia yang buat survey semua. Makan dekat mana, nak pergi mana semua. So kita layan je lah. Kita punya sahabat daripada JB yang sanggup datang ke KL untuk ride bersama-sama. Rider tunggal daripada JB ni, semangat dia kuat. Nampak tak? Dia punya brotherhood tu. Respect dekat Hakim. Sentiasa orangnya merendah diri, menghormati kawan-kawan. Dan kelakar tu ada sikit lah, sikit je. Hakim, jangan marah. So kalau turun KL lagi, InsyaAllah kita cubalah untuk melayan request. Okay. Alhamdulillah kita orang dah sampai kat rumah makan kat Janda Baik ni. Masing-masing tengah parking. Ni dah kenapa pula bawaan ni patah tu apa. Jangan lupa tak apa bawaan. Ada rezeki nanti tukarlah lain. Jom kita makan dulu.
Oi, lapar betul ni. Makan, jemput makan. Melaka tak ada makanan ke? Makin terpoyak sini lagi sedap. Melaka tak ada tempoyak. Melaka tak ada. Aduh. Melaka ada hawa je. Melaka ada wak. Ada wak dengan hawa je. Johor tak ada patin. Johor ada akhir. Dengan mak. Okay guys, dah selesai makan, perut pun dah kenyang. Jom kita sambung perjalanan. Okay, terima kasih rumah makan Terima kasih rumah makan kerana menyediakan makanan yang sedap dan sangat puas hati. So, semoga kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah ada masa aku akan pasti datang semula sebab makanan dan cuadah yang disediakan sangat memuaskan hati. Berbaloi untuk bayar dan kami makan tepi sungai. Syak gila. Okey. Kita teruskan perjalanan agenda seterusnya. Selepas ni aku rasa macam aku malah nak bercakap lah. Korang tengok je lah sampailah habis. Assalamualaikum. Yeah. Napoleon. Yeah. Bersatu hati, bersatu jiwa. Napoleon, semangat berkobar-kobar di jalan raya. Kita bergerak, mengharung badai, tak pernah gentar. Napoleon di hati kami. Bersatu teguh takkan terlalui. Walau halangan datang mencapai, kami teruskan, tak pernah undur. Roda berputar, debu berterbangan. Napoleon, simbol kekuatan. Dari lembah ke puncak gunung, kami bersama, takkan berpisah. Napoleon di hati kami. Bersatu teguh takkan terlalui. Walau halangan datang mencapai, kami teruskan, tak pernah undur. Tentu siang kami tetap marah. Napoleon semangat tiada tandingnya. Bersaudara satu tekad, menunggang bersama sampai ke akhir. Napoleon